Korang kalau sewa kereta kat UK, jangan buat silap macam aku ni. 3 benda yang aku buat silap masa aku sewa kereta. Masa mula-mula aku sampai kat UK dulu. Yang pertama, kita 6 orang. Tapi kita sewa kereta untuk 5 seat je. Kat sini tak boleh macam tu. Sebab seat belt wajib, yang pertama. Yang kedua, car seat untuk budak-budak wajib. Wajib ada. So, setiap penumpang kena ada seat belt. So, tak boleh kalau korang 6 orang, korang kena sewa kereta yang 7-seater dan ke atas. Yang kedua, masa aku sewa, sebab aku nak jimat, aku tak ambil insurance protection. Dia akan cover jika ada berlaku apa-apa, kemalangan ataupun cala ke kat kereta. Kena ambil tu. Kadang-kadang dekat website tu, dia bagi satu harga. Kita nak jimat, kita tak ambil protection cover tu. Dia panggil excess protection. So bila kita return kereta, diorang akan check detail. Kereta ada cala, tayar ada koyak ke, cermin ada crack ke. So daripada jimat jadi dah terpaksa tanggung beribu pula. Dan yang ketiga, tak alert dengan parking. Contoh macam street parking dia, akulah dah terbiasa parking je, walaupun sekejap tak payah bayar lah. Dah kena saman parking. Kadang-kadang tu ada setengah tu, macam dekat mall-mall ataupun supermarket dia bagi parking percuma. Tapi dia ada masa dia. Maksudnya parking tu, ada setengah tempat tu dia percuma untuk sejam sahaja. Lepas tu kau kena keluar. Aku pernah kena. Aku parking yang sepatutnya tempat tu sejam setengah, aku parking sampai 3 jam. Lepas tu dapatlah surat saman. Nak aku share lagi banyak tips pasal UK, kau komen kat bawah.